Tuan-tuan, hari ni kita duduk dalam dunia yang dakwah ni ada macam-macam. Ada orang ambil pendekatan dakwah daripada rumah ke rumah. Ada kawan-kawan kita ni dalam ramai-ramai ni, ada yang dia ambil pendekatan tu, dia pilih untuk dakwah rumah ke rumah, kena maki, kena jaga, kena tempik dengan tuan rumah ni. Dia tengok, dia kata mai dah puak ni, mai dah puak ni, dia kata mai duk bagi salam, assalamualaikum tu, dia keluar-keluar, dia kata apa, ingat aku tak pernah pergi masjid, ingat aku tak mayang, terus bohong tu. Dan mereka ni pula ditrain ni, sahabat-sahabat kita yang memilih pendekatan ni ditrain, senyum, terima kasih, assalamualaikum, pi. Oh, kalau berbaik tak boleh tuan. Itu pendekatan dalam dakwah. Ada yang pilih dakwah melalui ekonomi. Macam dulu sahabat-sahabat Arkam kita, dia pilih dakwah dengan ekonomi. Nampak ni ekonomi orang Islam ni naik mini market ni, naik mini market ni, naik. Depa boleh main, depa boleh kontrol harga pasaran. Kalau sekiranya orang jual ayam harga ni, depa boleh turun harga jual ayam macam ni. Depa tunjuk kekuatan depa dalam ekonomi. Dan itu dakwah depa. Ada orang guna politik, dakwah. Kalau tak ada mereka ni, tak ada. Mereka bercakap tentang hudud, mereka bercakap tentang undang-undang syariah perlu ditegakkan. Mereka bercakap benda ni. Kalau kita marah mereka, siapa nak bercakap? Sedangkan benda tu juga fardu. Ada yang pilih jenis bentang hotel kerja. Dia kira lagu nak buat seminar, lagu nak buat kira lagu nak panggil semua orang-orang yang ada doktor-doktor semua bentang hotel kerja. Lepas tu kolokium, lepas tu buat workshop, buat bengkel, bincang kerja apa. Itu dakwah cara dia. Ada yang pilih cara usrah, cara muqayyam. Itu dakwah dia. Dia kira malam ni usrah rumah siapa, dan pi usrah rumah kau tu lagi tak mai ke 12 tak balik. Dia macam tu punya style. Lama-lama sekali buat muqayyam, tarbawi, bawa pi ayam terjun mana latar apakah, duduk di sana, mayang di sana apa semua, pi secara keluarga semua pakai semua elok-elok, jaga aurat dan sebagainya, wujudkan kekeluargaan di dalam muqayyam depa. Itu dia pilih cara dia. Ada yang pilih cara penampilan, dia tunjuk dia timbul mai dengan serban, dengan bubuh kain selepang atas bau. Dia itu cara dia. Ada yang pilih cara ajak orang berselawat, berqasidah. Macam banyak di Malaysia lah ni. Berapa banyak tik dadah, tik ganja, tik apa, ikut depa jadi elok. Itu pendekatan dia. Ada yang pilih jalan kira nak perbetul orang, mengajak orang ikut sunnah Nabi, terang dekat orang ni hadis maudhu', hadis ni palsu, hadis ni dhaif jiddan. Itu cara dakwah dia. Yang penting apa tuan-tuan dalam dakwah ni? Yang penting jangan bergaduh. Kalau semua hak saya sebut tadi ni, semua tu complement each other. Kita melengkapkan sama-sama kita. Aku tak boleh buat cara hang duk pi ajak orang pintu-pintu rumah ni. Complement. Kalau semua ni tahu matlamat sama, nak mengajak orang mencari keredaan Allah, tak bergaduh, tak berbalah, masya-Allah tuan-tuan. Apa jadi ni? Masyarakat kita ni jadi makin elok. Tapi hari ni masing-masing pilih apa? Dia kata dia betul, orang salah. Dia ni kata dia betul, orang ni salah. Dia ni kata dia betul, orang ni salah. Akhirnya apa jadi? Kita melahirkan masyarakat yang keliru. Walhal semua pun ada kelemahan, tapi semua ada kekuatan. Tak ada satu yang betul semua. Mesti ada kelemahan di mana-mana. Unite, bersatu, kita komplement sama-sama kita, insya-Allah. Yang penting apa tuan-tuan? Ustaz duk cakap ni, jangan membawa sentimen puak, jangan. Kalau dia duk bawa sentimen puak sebab dia belong kepada grup A, maka dia nak, cara dia cakap ni, dia nak canon grup B, grup C, grup D. Nak abang kata semua tak betul, aku memang betul. Pasang. Akhirnya apa jadi? Kekeliruan semakin menjadi-jadi. Ini yang dikatakan dakwah yang kita duk baca ni. Tuhan kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia secara hikmah, secara bijak, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala.